Saya ada impian 1 juta yang pertama ni waktu tu umur saya 25 tahun. Hutang tak bebas lagi. Tapi sebab ilmu, saya pasang cita-cita one day saya nak ada 1 juta yang pertama. One day. Alhamdulillah umur 30-an saya achieve. Okay. Ini 12 bulan. Dah ada 12 bulan gaji. Barulah tuan-puan nak pergi melabur dekat sini. Nak pergi rumah, nak beli rumah untuk pelaburan tanah. Baru pergi kat sini. Selagi tak ada, tak payah. Menabung je. Tuan-puan, orang dekat kampung tu ramai yang kaya-kaya. Dia tahu ke graf technical analysis tahu ke? Analisis graf tahu tak? Orang kampung tu. Dia tahu ada duit beli tanah. Betul tak? Ada duit beli tanah, ada duit beli emas, ada duit kaya juga. Kita ni ada title macam-macam dekat KL ni. Apa pun tak ada, hutang je banyak. Orang kampung apa pun tak tahu, ada duit beli tanah, beli emas. Ada duit beli tanah, beli emas. Kaya juga. Nanti dengar Cik Bashir. Engineer, tapi nak pinjam duit mak. Engineer, laki bini nak pinjam duit mak mentua. Sebab hutang banyak. Nanti dengar cerita. Tuan-puan, cerita-cerita tak best ni kita boleh cerita waktu dah berjaya. Tak berjaya jangan cerita lagi. Waktu tak berjaya, bila cerita, dia dengar sebagai keluhan. Bila dah berjaya, kita cerita, dia dengar sebagai inspirasi. Simpan dulu cerita-cerita tuan-puan tu. One day tuan-puan kaya berjaya, duduk depan kita minta tuan-puan share. Okey, saya lupa tuan-puan. Harta ni tuan-puan kumpul lah. Kalau tuan-puan nak pencen, katalah 5,000 sebulan. Harta ni tuan-puan kena ada at least 1 juta. Harta yang berdatangkan hasil, value dia mesti 1 juta. Kalau tuan-puan nak pencen dengan harta, dengan passive income dalam 4,000 ke 5,000 sebulan. Mesti 1 juta. Dalam tu kita ada seminar namanya Membina 1 juta yang pertama, saya akan cerita detail pasal tu. Tuan-puan jangan rasa, 1 juta besar sangat. Tak. Tuan-puan baru bermula. Satu hari nanti, tuan-puan akan capai. Saya ada impian 1 juta yang pertama ni waktu tu umur saya 25 tahun. Hutang tak bebas lagi. Tapi sebab ilmu, saya pasang cita-cita one day saya nak ada 1 juta yang pertama. One day. Alhamdulillah umur 30-an saya achieve. Okay? Jadi tuan-puan mula-mula datang ni tak apa. 1 juta yang pertama. Mula-mula macam tak percaya. Ya ke jauh sangat ni. Datang belajar lagi. Rupanya ramai orang ada 1 juta. Lama-lama tuan-puan rasa 1 juta ni tak kaya punya. One day tuan-puan rasa macam tu. Mula-mula rasa macam besar sangat. Sebab tu tuan-puan kena bergaul dengan circle yang betul.